Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi dengan bulan yang penuh keberkatan iaitu bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang amat istimewa bagi umat Islam. Ia bukan sekadar bulan yang menahan lapar dahaga, tetapi bulan yang mendidik jiwa, memperkukuhkan kesabaran serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Di bulan inilah kita digalakkan memperbanyakkan amalan seperti baca Al-Quran, bersedekah dan melakukan amal kebaikan yang lain. Dan yang istimewanya pada bulan Ramadan iaitu kita akan ada salat tarawih dan malam Lailatul Qadar. Ramadan juga mengajar kita erti empati dan keprihatinan terhadap mereka yang kurang bernasib baik. Ia menyatukan kita dalam semangat kebersamaan melalui ibadah dan majlis berbuka puasa. Semoga Ramadan pada kali ini memberi peluang kepada kita semua untuk memperbaiki diri, memperkukuhkan hubungan sesama insan serta meraih keampunan dan rahmat daripadanya. Akhir kata, kami daripada Universiti Sultan Azlan Shah khususnya Kelab Taha AU ingin mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan dan selamat mengejar malam Lailatul Qadar. Marilah kita bersama-sama menghayati bulan yang mulia ini dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan. Semoga segala amalan kita diterima Allah Ta'ala. InsyaAllah.